Paling fokus buat kerja. Paling fokus. Aku dengar. I tak yelah letak dia punya Belum, aku earphone. tengah ni. Dak buat AE. Dah perform. Dak perform. Budak writing Budak tengah writing. Google tu. Dak. Aku tak tahu. Aku tak tahu. So hari ni saya lupa nak buat vlog sebenarnya. Saya dah nak buat daripada pagi tadi. Tadi ada kelas Great Literature. Kita orang dah pergi kelas lambat dah. Ngantuk juga. Astagfirullahaladzim. Tolong jangan siapa tengok video ni. Sekarang kami berada di library selama berapa jam? Daripada pukul 11. Daripada pukul 11 tadi dan sekarang dah pukul 45 minit. Dah berjam-jam dah duduk kat sini tapi Sejujurnya satu apa pun tak siap lagi. tak berjalan. Dia 2 jam main game. Lepas tu selebihnya macam tak tahulah buat apa. 2 jam main macam Dia 2 jam. Oh, aku tidur selama setengah jam. Aku tidur 1 jam. Aku ingatkan setengah jam je aku tidur. Ya. Okay, aku tidur selama 1 jam sebab mengantuk sangat. Lepas tu tengah nak buat kerja tiba-tiba ni dia nak restart pula. Dia nak install macam-macam. So kita take a break dan tengok YouTube. Ini satu, ini satu. Ini kedua yang ini satu. Satu-satu. Udah nak. Mana kicap ni? Nak tukar weh. Tukar. Take matters on her own hand. Jatuh. Curi kita punya kicap ni. Kita tak kicap. Kita dua kicap. Aku curi betul. We are different. We're not the same. Awak dah lama ke kerja sini? Agak nak dekat 15 tahun. Nak rasa dia punya ni. We got food. She got 2 chicken. Habiskan. Makan. Oh, dia buat kobis macam ni. Kobe yang macam tu. Okay, sorry. My bad. Dia tak berubah. My god, my bad. Foods. Stock up some foods. What is that? Popping pop jelly. Popping pop jelly. Harga tak tahu. Free. Alhamdulillah. Kita dah habis makan. Dan kita nak muntah. Yang ni Tamak Hello Burst. Nak sikit. Put on me. Bukan macam tu ke? Oh salah. Okay. Kau tengok kau lah, kau gelak kan? Aku letak tadi kat bawah tu elok je. Gelak sendiri. Aku pun nak buat. Tapi aku nampak kau je. Dekat betul. Lagi sekali. Mantap. Tak jadi. Wow. Abah tak tahu. Aku rasa macam ni ke depan sangat kan? Ke tak? Menanya biasa je, normal je. Nama je. Aku yang rasa macam tajam sangat. Kau punya tajam? Sebab aku tak pakai nak tudung. Tapi pasal dia tajam. I don't like it tajam. Engkau nampak bahagia walaupun tak bahagia. I really thought, Momo,
Mama ya. Vanilla. Camembert. And then we got brown sugar boba sundae. Sunday. Yeah, Sunday. Well, today is Wednesday. Sunday. 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 Banyak. Pening kepala aku. Bila kau tengok ni suka marah. Aku mesti nak edit macam nak ngamuk. This is my favorite water. Sponsorship. This is my favorite water bottle. Sponsorship. Kita. So this is boba sundae and this is Camembert. Sunday. Tuesday. Today is Wednesday. Friday. Don't Friday so fast. Tak siap lagi kerja Dr. Nash. Es krim. Lagi jatuh tumbang lagi es krim tu. Takutlah. Wow, kenapa soto? Asal aja. Cicak. Akak tu sampai dah. Cicak. Aku bagaimana buka hikayat Hasan Kelempar. Ke bodoh. Aku dulu kau tahu Jentayu. Tahu Jentayu? Dah dengar apa? Aku ingat Jentayu tu hantu sebab aku tengok cerita hantu kat DVD dulu. Ini dia panggil hantu dia Jentayu. Lepas tu turns out Jentayu tu kira macam kisah dulu. Jentayu tu macam burung yang besar. Sekarang dah duduk kat library 2 hari tak boleh balik. Ni hari kedua. Adik hari ni dah duduk kat library 2 hari dengan Hilman. Hai. Berapa kali ni? Lepas tu dah berapa total words? Sekarang saya punya words dah 369. Kau tinggalkan aku. Show. Minum apa? Kalau nak minum, dia baru introduction. Hilman berapa Hilman? My God. Tak nampak. Boleh balik dah Hilman. Bye. Balik lagi tak jadi apa. Besok nak kena submit pukul 12.30 hari. Hard copy pula tu. Zaman bila pakai hard copy siap. Tak alik je lah, so kita stay. Lama tak nampak Alik hidup ke tak? Mana Alik tu? Hilang. Tak ada langsung. Oh, macam tak hidup je. Tak tahu, dia tempe. So we got nasi putih and kari kambing. Kali ni Sedap. sedap gila. Kali ni sedap je. Sebab kita dah lama tak makan. Tapi hari tu dia macam kurang. Tapi Oh hari ni ya, okey. hari tu kita makan. Hari ni okey. Okay, sedap. Sedap. Enak. Calbo kosendang. Finish. Dia pun finish. Dia telah defeated Pedai gila. by the sambal. But it's good. Sangat sedih. Bila. Okay, what the fuck. Cepatlah. Ada benda dah. Aku punya longsong dah. Oh. Aku nak ke atas ke bawah ni? Oh. 3 4. Okay, aku game. Tak tahu atas ke bawah. 5. Anjing. Last minute. Whatever. Jangan belagak sangat awal. Blue wins. Ambil lah winning tu, ambil. Thank you. Nampak. Mau kalah satu dah menyampah. So sekarang sambung buat assignment di rumah. So I'm planning to siapkan this assignment at before 3 AM. Kita tengoklah macam mana. So harap ni dapatlah siap sebelum pukul 3 pagi. Sebab esok nak kena submit hard copy. So yeah. So hi guys, it's almost 2 AM actually. It's 2:11
AM, pukul 2 pagi dah. And I haven't finished yet my assignments. I'm almost there. I dah buat 1,300 words. I only need a few more. I need more 300 words untuk bagi cukup 1,500. Actually kalau aku tambah lagi 300, actually dah jadi 1,600. Tapi I want it to be like more than 1,500. So I want to make it like 1,600. So I'm almost there actually. So I'm almost there. It's like conclusion is there, and then this is the few stuff, discussion, and then there's the introduction. The introduction is not finished yet, so I'm gonna finish the introduction, and then lepas tu, and I'm gonna proofreading again, and then I'm going to do the conclusion, and then I will do the reference. Lepas tu I will go to sleep lah. Oh, and by the way, my roommate just got back from her aunt's house. She brought me this. So cute. Thank you. And actually I'm super tired now because I've been sitting here like dekat pukul berapa tadi? Daripada pukul 11 macam tu. I've been non-stop writing, and then I had non-stop writing, and then I have been like doing like back and forth, checking here, checking there, and then betulkan balik ayat, and then checking the book tu, like macam checking the book, like make sure the fact is right, and then macam-macam. So it's quite tiring to go back and forth macam tu, but it's okay. It will be worth it. It will be submitted tomorrow pukul 12 tengah hari. I already told you that, I guess. And then after I finish this, I will update you for tomorrow's submission. I never thought this vlog will be this long because I don't plan this vlog. I planned this vlog, tapi I tak plan this vlog to be this long. Actually I want to do a day in my life je, tapi we can only plan. So I will talk to you guys later when I finish doing my assignments. So I have achieved 1,735 words, and it is almost 4 AM, but I managed to finish at 3 AM, just like I promised. Okay, so now I'm ready to go to sleep, and I will talk to you guys tomorrow when I submitted my assignments. See you guys tomorrow. Hello and good morning. Sekarang dah pukul 9.41 and I'm going to where was I? Dah 9.41. Tadi my roommate masuk, dia tak pakai tudung. I nak gerak dah pergi college tu. Untuk hantar untuk minta lecturer sign borang apa? Projek apa? Borang projek, membuat projek tugasan luar macam tu lah. We have a coming things to do, and then I'm going to minta pergi college untuk minta sign lecturer for the borang, and then I'm going to submit my assignments finally. Oh, I had a very good sleep last night, even though I only slept like for what? Aku tidur dalam pukul 3:30. But I really have a great sleep last night, and I can't wait to be back home and sleep again. So yeah, I'm going to go now, and I will talk to you guys later. I'm going to hantar the surat now. Lepas tu suka hati dah aku lintas, tak tengok kiri kanan. Lepas tu baru kita pergi ambil assignment dekat rumah basuh. Masalahnya dia nak pergi tu. Dia plan aku punya pukul 7 pagi weh. Dia bukan, oh hai. Hai. Dia bukan apa aku.
Aku stop kedua kan. Yang waktu aku WhatsApp kau tu aku dah stop. Lepas tu aku macam tak ada mood lagi nak sambung. So aku pergi makan Maggi dulu. Take a break kan ni. Lepas tu pergi makan Maggi ni dah pukul 4 lebih. Lepas tu aku macam what happened? So aku pun baring jap dekat ruang tamu, tiba-tiba tidur. Bangun-bangun pukul 7. Aku macam what happened? So aku sambung buat kerja balik. Damn. So we got our assignments. Betul ni. Suara bogel. On the way nak pergi hantar. Bubur sekali please. Thank you. Dia tak nak plastik lah. Aku lupa letak ni. Tak, bubur lah dulu sementara. Nanti kotor. Aku dah lupa. Memanglah dia tak nak. Jadi kita bagi tak payahlah bubur plastik. It's rude. Bodoh. I caught it on camera. Habis. Sekejap. Wow. Relevance of Shakespeare's Hamlet as magnum opus. Siap ke 9. Hantar ke 11. Penat weh ke bilik tu tingkat 5 weh. Tunggu rakam ke dalam ni. Ya Allah. Tadi kelas Dr. Ted pun Unlimited stars. Unlimited. Patut kau masuk je. Hello. Nak hantar Simon. Dah siap lah. Siap awal lah. Kita nak buat perform ah. Dah banyak orang hantar tak ada kan? Okay. Kita nak ada awal. Bye-bye. Kau faham? Tidak akan insan Biar pergi. biar apa tu? Aku ingatkan berperi ke? Berperi. Biar pergi tu macam sadar agak tau. Berjuang. Tak, aku tukar ayat awal aku macam nak buat. Aku nak buat air, aku nak jadikan insan. So Okay. aku pun buat macam tidak akan insan pun. Macam something ni. Aku tak tahu lagi. So sekarang tu dia kan biar pergi. Dan aku suka ayat biar pergi. So aku tukar. Tengok dia peri. Asyik. Sebab tak, itu memang imam Biar pergi. Sadaka. Oh. So sekarang ni apa aku nak buat kan? T dengan A dengan I tak ada. Biar pergi je dia. The sun. Melting. Cantik ke? Cantik lighting. Cantik. Got nasi goreng Pattaya and apa tu? Nasi goreng daging papat. Wow. Lagi merah aku rasa. Makan. God. Esok wah, cahaya matahari macam menyinari diriku. Tapi dia tanya tak panas ke?
We finished our food, so how was it? Lapar. Lapar. I ordered apam balik Uhud. And then kami akan pergi ke sebelah untuk Second round. Dia asyik cakap aku German. You German? Tak. Tengok. Kan ada darah Jerman. Jawa German. Jawa. Jawa dengan Jerman kan ejaan dia huruf J dalam bahasa Melayu. Patutlah. Jepang. Kenapa Jepang. Nak kena play ke? Kena tekan tab. German. I'm Germany. Dia problem lah benda ni. Kena sebut bahasa Jerman. Tak tahu Tak reti lah. Tak belajar. Wee wee wee. Aku rasa buat. Naik apa balik? Second round of eating. Makan Serena. Yummy. Nampak macam Paprik. Lagi. paprik. Dah aku dah makan. Nah. Bau dia sedap. Bau yang datang, bau yang dah ni. Bau makanan lain, clean makanan lain. Itu biasa manusia. Dia. My camera wouldn't zoom, wouldn't focus. Ke bulan tu yang nampak kau. Wah. 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 Wah, bercahaya betul muka. No. No. Hello. Hello, makan rumput ke? Makan rumput ke? Oh, ya, alhamdulillah. Catnip Kau tengah hide kan? Wah, sangat estetik lah. Jangan bersin kat kamera please. Tengah makan rumput, dia tengah cleanse dia punya perut. Tadi nampak sangat macam Tak ada NPC. oh. Ada cakap aku tadi. Are you sunset or sunrise? Kita jawab Hang. untuk each other ke? Hang Aku jawab untuk aku jawab untuk Hang. Hang adalah I think you're sunset. What does it mean? I don't know. What does it mean? Aku Google. Aku tak tahu Aku tengah scroll TikTok ni tiba-tiba dia tanya, are we sunset or sunrise? And then tiba-tiba si cari jawab, we are handsome. Aku cakap benda bodoh amat ni. Dan aku cakap, what is Kau tak sunset? tahu ke trend tu? Trend tu famous lah. Dia macam are you sunset or sunrise? Aku tak tengok lah. You are a bitch. Macam tu. So Basu is she's a night owl. She doesn't sleep until 5 AM in the morning. And then dia akan tidur 2-3 jam. Lepas tu dia akan bangun pergi kelas. That is Basu. Dia bukan sunrise, dia bukan sunset, tapi dia night owl. Am I right? Am I right? Aku tak tahu. Aku tengah tengok TikTok menerangkan aku jawapan dia apa. Literal sangat. Dia kata tak ada jawab. Balik. Sekarang ni saya balik rumah. Saya dah habis makan dengan Basu. Basu pun nak balik rumah dia dekat Kepung kot. Tak ingat. And then saya nak balik rumah sewa saya. And then saya nak balik mandi and then rehat jap. And then I have to do some works. And then rasanya saya akan end my vlog here. I'm sorry if the lighting is so bad. Sebab saya sambil jalan ni, saya sambil naik bukit. Tengok tu. Tengok tak fokus. Saya sambil naik bukit. Penat je. And yeah, I think I'm going to end my vlog here. Thank you so much for watching. And I will see you guys dalam next vlog saya. Bye.